Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ammar bin M. Rafi, nombor matrik D202511115445. Bagi kursus QCP 3013 Psikologi Kejurulatihan. Jadi tajuk video saya pada hari ini ialah penggunaan Progressive Muscle Relaxation ataupun PMR untuk membantu atlet badminton menguruskan kekejangan otot semasa pertandingan. Okey, jadi baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan satu teknik Psychological Skills Training ataupun PST yang sesuai digunakan untuk membantu seorang atlet badminton perseorangan universiti yang sering mengalami kekejangan otot ketika pertandingan. Teknik yang akan saya gunakan iaitu Progressive Muscle Relaxation ataupun PMR. Jadi objektif video ini adalah untuk menerangkan apa itu PMR, mengapa teknik ini sesuai digunakan berdasarkan kajian penyelidikan dan juga menunjukkan demonstrasi langkah demi langkah bagaimana teknik ini dilakukan. Sebagai seorang jurulatih badminton universiti, saya mempunyai seorang atlet yang sering mengalami kekejangan otot ketika pertandingan. Walaupun atlet ini mempunyai tahap kecergasan fizikal yang baik, namun beliau sering menjadi terlalu gementar sebelum menghadapi perlawanan yang penting. Jadi, keadaan ini menyebabkan otot menjadi terlalu tegang. Pernafasan juga menjadi tidak terkawal dan akhirnya meningkatkan risiko kekejangan otot semasa bermain. Apabila kekejangan berlaku, prestasi atlet akan merosot kerana pergerakan menjadi perlahan, sukar membuat lompatan, sukar bergerak ke setiap penjuru gelanggang dan juga keyakinan diri kehilangan semasa pertandingan. Oleh itu, selain latihan fizikal, atlet juga memerlukan latihan psikologi bagi membantu mengawal tekanan dan juga mengurangkan ketegangan otot. Jadi seterusnya saya akan terangkan apa itu PMR. PMR ialah Progressive Muscle Relaxation, merupakan teknik relaksasi yang diperkenalkan oleh Edmund Jacobson. Teknik ini dilakukan dengan cara menegangkan sesuatu kumpulan otot selama beberapa saat, kemudian melepaskannya secara perlahan-lahan. Melalui proses ini, seseorang akan lebih menyedari perbezaan antara keadaan otot yang tegang dengan keadaan otot yang rileks. Jadi, apabila teknik ini diamalkan secara konsisten, badan menjadi lebih tenang, kadar denyutan jantung menurun, pernafasan juga menjadi lebih terkawal dan ketegangan otot dapat dikurangkan. Bagi atlet badminton, keadaan ini sangat penting kerana mereka memerlukan koordinasi badan yang baik, pergerakan yang pantas dan juga kawalan emosi ketika bertanding. Jadi, mengapa saya memilih teknik PMR ini? Kerana banyak kajian yang telah membuktikan keberkesanannya. Antaranya ialah yang pertama, iaitu PMR ini dapat mengurangkan kebimbangan sebelum pertandingan. Apabila tahap kebimbangan menurun, badan kita tidak menghasilkan ketegangan otot yang berlebihan. Atlet juga menjadi lebih tenang dan lebih bersedia menghadapi tekanan ketika pertandingan. Yang kedua pula, PMR ini sangat membantu merehatkan otot yang sentiasa bekerja semasa latihan ataupun dalam pertandingan. Atlet badminton banyak menggunakan otot kaki, betis, peha, bahu dan juga tangan. Relaksasi terhadap kumpulan otot ini boleh membantu mengurangkan rasa tegang yang menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kekejangan. Yang ketiga pula, PMR membantu meningkatkan fokus dan juga keyakinan diri. Apabila badan berada dalam keadaan rileks, atlet lebih mudah memberi tumpuan kepada strategi permainan, bukannya terlalu memikirkan rasa takut ataupun tekanan. Oleh itu, PMR ini sangat sesuai diamalkan kira-kira 15 hingga 20 minit sebelum latihan ataupun sebelum pertandingan. Okey, jadi baiklah, sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi bagaimana teknik PMR ini dilakukan. Pastikan atlet
berada dalam keadaan yang selesa, iaitu duduk di atas kerusi. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan langkah demi langkah teknik PMR ini dilakukan. Yang pertama sekali, atlet perlulah pejamkan mata dan kemudian tarik nafas selama 4 saat dan tahan selama 2 saat dan akhir sekali hembus selama 6 saat. Teknik ini diulangi sebanyak 3 kali. Baiklah, kita akan mulakan. 1, 2, 3, 4, tahan 2 saat. Kemudian lepaskan 6 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi atlet ini sebanyak 6 kali. Kita teruskan kepada bahagian kaki. Atlet perlu tegangkan jari kaki dan juga tapak kaki selama 5 saat dan lepaskan secara perlahan-lahan. Teknik ini diulangi sebanyak 3 kali. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan secara perlahan-lahan. Ulangi teknik ini sebanyak 3 kali. Seterusnya kita pergi kepada bahagian betis pula. Bahagian betis ini, tegangkan otot betis selama 5 saat dan lepaskan secara perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5 dan lepaskan secara perlahan-lahan. Ulangi teknik ini sebanyak 3 kali juga. Seterusnya kita pergi kepada bahagian paha pula. Sama juga, tahan selama 5 saat dan lepaskannya secara perlahan-lahan. Ulangi sebanyak 3 kali. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Sama juga ulangi sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya kita pergi kepada otot pinggul dan pinggang. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5 dan lepaskan secara perlahan-lahan. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian tangan pula. Atlet perlu genggam tangan selama 5 saat. Lepaskan secara perlahan-lahan. Ulangi sebanyak 3 kali. Baiklah, kita mulakan. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan secara perlahan-lahan. Ulangi sebanyak 3 kali. Seterusnya kita pergi kepada bahagian bahu pula. Sama juga langkahnya. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lepaskan. Sama juga ulangi 3 kali. Dan akhir sekali kita pergi kepada bahagian dahi pula. Kerutkan selama 5 saat dan lepaskan secara perlahan-lahan. Dan ulangi sebanyak 3 kali. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Baiklah, itu saja teknik yang dapat membantu atlet mengurangkan kekejangan otot. Jadi sekarang kita berada di babak yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini ialah progressive muscle relaxation merupakan satu teknik psikologi skill training yang sangat sesuai digunakan untuk membantu atlet badminton menguruskan kekejangan otot semasa pertandingan. Melalui latihan yang dilakukan secara konsisten, atlet dapat mengurangkan ketegangan otot, mengawal tekanan, meningkatkan fokus serta meningkatkan keyakinan diri sebelum memasuki gelanggang. Saya sebagai jurulatih, saya akan memasukkan latihan PMR ini ke dalam rutin latihan harian atlet supaya mereka bukan sahaja bersedia dari aspek fizikal, malah dari aspek psikologi juga. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.